pada hari ini saya telah bersama dengan komuniti Persatuan Penduduk KKKA Shah Bandar, Jalan Shah Bandar, dan merasmikan mesyuarat agung tahunan mereka bersama dengan mesyuarat KRT. KRT adalah kawasan rukun tetangga. Alhamdulillah, perkara-perkara penting yang ingin BPH tekankan tentang penglibatan penghuni-penghuni kuartus ialah menghargai peranan yang ada di kalangan persatuan penduduk, kerana persatuan penduduk ini merupakan satu penghubung antara komuniti kuartus dan juga bahagian pengurusan hartanah. Saya menekankan soal peri pentingnya peranan strategik yang dimainkan oleh persatuan penduduk sebagai penghubung, kerana apa sahaja permasalahan yang dihadapi oleh komuniti kuartus yang diselir oleh BPH ni perlu disampaikan melalui platform persatuan penduduk, kerana mereka inilah yang sentiasa berlibat urus. Dan kita di BPH juga menekankan tentang adab dan tata kelola, tata laku penghuni-penghuni kuartus supaya menjaga adab, tidak menggunakan kata-kata kesat ketika nak menyampaikan cadangan-cadangan, tidak memperkecilkan peranan-peranan agensi-agensi teknikal, agensi kerajaan yang cuba menyantuni penduduk-penduduk kuartus. Jadi perhubungan di antara penghuni dengan persatuan penduduk ini sangat penting. Kemudian saya tekankan juga bahawa pentingnya penduduk, penghuni-penghuni kuartus untuk melibatkan diri secara aktif dengan persatuan penduduk. Kita selalu menerima banyak pandangan-pandangan daripada persatuan penduduk bahawa setiap kali diadakan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan penduduk, hanya muka-muka yang sama sahaja yang akan menyertai program. Ini merupakan satu gambaran yang tidak sihat tentang penglibatan menyeluruh komuniti kuartus melalui aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan penduduk. Kita kena ingat bahawa kemudahan kuartus yang disediakan oleh kerajaan ini merupakan satu kemudahan. Dia bukan merupakan satu keistimewaan, yang mana apabila kita menduduki kuartus itu, kita boleh menyepikan diri, boleh menyebabkan kita tak mahu bercampur dengan komuniti, mengasingkan diri. Kita tak boleh menganggap kuartus ini sebagai satu kondominium misalnya, untuk tak mahu menyertai apa-apa aktiviti. Kalau begitulah perangai penjawat awam di Malaysia yang menghuni kuartus kita, saya rasa itu tidak tepat dan mereka tidak sewajarnya berada di dalam komuniti kuartus. Biarlah mereka yang menunggu, contohnya di Kuala Lumpur 17,000 orang menunggu kuartus, dan mereka ni sanggup melibatkan diri secara aktif dan ingin berkomuniti. Lebih wajar diberikan kemudahan ini kepada mereka untuk menduduki kuartus. Itu penting. Kemudian kita tekan juga aspek keselamatan, kerana persatuan penduduk ni banyak memberikan input-input yang mungkin bahagian pengurusan hartanah tak tahu apa sebenarnya isu keselamatan yang berlaku di dalam komuniti mereka. Tapi dengan penglibatan dan hubungan baik antara persatuan penduduk dengan bahagian pengurusan hartanah, kita akan dapat input-input yang baik supaya kita dapat lakukan sesuatu. Itu kalau keselamatan. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, kemudahan-kemudahan tertentu. Cuma apa yang kita minta ialah adab ketika nak menyuarakan pendapat tu daripada penduduk kepada penghuni, kepada persatuan penduduk. Mestilah menggunakan dengan cara berhemah, adab yang berhemah, bukan dengan menomah, bukan dengan membuat tomahan jabatan ataupun agensi kerajaan itu tidak peka, tidak prihatin, tidak tahu membuat kerja misalnya. Itu semua perkara-perkara yang perlu dilihat oleh penghuni-penghuni kuartus kita. So wajarnya apabila kita dapat kemudahan yang diberikan itu dalam menggambarkan kesyukuran kita itu, dirikanlah diri kita ni dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh persatuan penduduk. Saya suka melihat perancangan yang dilaksanakan oleh persatuan penduduk yang hari ini saya rasmikan mesyuarat agung tahunan mereka. Sangat aktif, mereka ada KRT dan penglibatan mereka juga pada saya nampak sangat aktif lah. Jadi saya menyeru warga penjawat awam yang menghuni kuartus kita untuk menggunakan kemudahan dengan sebaik yang mungkin, dan pastikan anda aktif dalam semua aktiviti yang dilakukan, yang dianjurkan oleh persatuan penduduk. Kita tidak mahu ada di kalangan kita ni hanya menduduki kuartus
semata-mata menganggap ianya satu kelebihan ataupun satu keistimewaan kepada mereka. Itu sajalah pesanan saya, dan syabas kepada Persatuan Penduduk dan kepada ahli jawatankuasa Persatuan Penduduk. Terima kasih BPH kepada anda kerana telah membantu kami melaksanakan tanggungjawab sosial kami untuk memberi kemudahan kepada penjawat awam yang menduduki kuartus. Tidak ada ramai yang ingin membantu BPH seperti mana yang telah anda laksanakan, dan untuk itu satu tabik hormat kepada semua barisan jawatankuasa Persatuan Penduduk yang telah membantu kita sama-sama menyantuni semua penghuni kuartus di bawah seliaan bahagian pengurusan hartanah. Terima kasih sekali lagi.